Disebabkan seronok pasang Blockkeys Classic Class ni kan, aku tambah lagi satu. Blockkeys Transformers One Classic Class Starscream. Dah ada Autobot, mestilah kena ada Decepticon seekor kan. So Starscream ni dapat siapa ni? Megatron Vehicle Mode. And then kepala dia macam biasa, kepala dan badan boleh berlampu, tak perlu paint, tak perlu glue, tak perlu cutter. And then di belakangnya korang akan dapat runners ni, buka, korang akan pasang dapat Starscream macam ni bersama base dan juga effect. Okay. Alright, dalam ni ada all these runners dalam plastik, okay? All runners dalam plastik. Dia punya instruction yang very clear in detail, siap berwarna lagi. Dan juga instruction untuk pasang bateri dia kalau korang perlukan replacement. Alright, inilah semua runners yang diberikan. Ada guard base, ada juga some parts yang loose kat sini. And tengok dia punya parts dekat runner ni, nampak ni. Semua dah painted kat sini, siap logo Decepticon. And dia orang kata senang saja nak cabut ni, tak perlukan cutter. Dah, SCZ, SABC, nampak tu. Cantik saja. Okay, pasang jap. Siap pasang kepala. Dah siap tangan dia. Siap ada piu-piu kat bahu dia tu. Warna dia cantik, babe. Alright, siap bahagian badan dia yang boleh berlampu kat situ. And also wings dia. Nice. Alright, ini ialah kaki dia. Panjang juga kaki Starscream ni ya. And finally siap Megatron Vehicle Mode. Ui, comel je ni. Tapi quite detail lah. Siap boleh pusing lagi turret dia ni. Okay, semua parts-parts ni pasang. Let's gabungkan final form dia. Alright, dah siap dah Starscream. Ui, dia nampak tinggi lah. Dia agaknya memang dia tinggi kan. Memang Starscream tinggi. Ui, cantik. So nice. The blue and the macam silver kat sini. And then dark grey, dan merah, dan ada orange kan. Kepala dia dengan badan boleh berlampu. Oh, look at that. Nampak tak? Kalau dah gelap akan nampak lagi lah. And dia punya shoulder, apa panggil shoulder gun yang kat sini. And also dia punya wings ni. Boleh kepak ke belakang dan boleh tolak lagi ni ke belakang. So nice man. And then tangan dia dia bagi tangan yang terbuka. Satu set lah. Tangan terbuka satu set. And tak ada weapon lain lah. Tak ada aksesoris lain. Dia memang macam ni je. And of course, dia ada base dia. Which ada pack kat bawah tu. Yang korang boleh just dirikan dia. Lepas tu post lah macam mana korang nak post kan. And then, Megatron Vehicle Mode yang sangat cute and comel. Boleh pusing turret dia. Somehow dia punya tayar dia ni boleh bergerak juga lah kan. So memang beli klasik kelas ni dapat dia punya Vehicle Mode untuk member-members yang lain lah. Shock lah. Seriously, shock gila. Ni kalau Bumblebee kat sini. Bukan Bumblebee lagi lah. Ni B127 tapi you know Bumblebee kan. This is Starscream. It's really nice. Shock gila. Classic class. So, what do you guys think about Classic Class Starscream?